Hai, Assalamualaikum. Okay, siapa suka telur itik ni? Ya Allah, sedap weh. Telur itik kita masak pula dengan pucuk paku. Apa lagi? Sedap tau weh, pucuk paku ni lemak-lemak dia. Ya Allah. Apa lagi? Jom kita buat. Okey, mula-mula kita blender dulu bawang merah, bawang putih. Okey, kita tumis. Okey, lepas tu kita masuk serai, kita titik serai. Okey, lepas tu kita bubur kunyit. Okey, hampa nak bubur kunyit hidup pun best juga, sedap juga. Okey, kami guna serbuk je. Okey, rempah je. Okey, lepas tu kita buat asam sikit. Lepas tu kami guna gula daripada Sweet Lab. Gula kesihatan ni. Kita bubur sikit je. Tak payah banyak. Dia dah rasa dah. Okey, lepas tu masuk pucuk paku dulu. Kalau hampa tak mau pun boleh. Kami masuk pucuk paku dulu. Okey, lepas tu kita masuk santan terus. Okey. Lepas tu dah mendidih dah. Lepas tu kita nak tambah kuah sikit. Kita tambahlah air sikit. Okay. Lepas tu kita pecah satu-satu telur itik tu. And then kita masuk. Kalau hampa nak pecah-pecah macam ni, hampa masuk lambat sikit. Kalau hampa nak seketir-seketir, masuklah awal-awal sebelum pucuk paku. Okay, yang tu je tau. Ya Allah, sedapnya makan dengan ikan masin kau. Ya Allah, sedapnya. Okay, apa lagi? Jom kita makan.